Sebahagian rakyat Malaysia yang mempunyai saman tertunggak melahirkan rasa kesal apabila tidak layak menikmati subsidi budi madani RON 95 BUDI 95 selepas disenarai hitam. Golongan terbabit mendakwa mereka turut berdepan tekanan kos sara hidup seperti orang lain. Justeru wajar diberi peluang menikmati subsidi RON 95 pada harga RM1.99 seliter. Seorang pengguna, Muhammad Azhar Hamzah, 44, merayu agar kerajaan mempertimbangkan semula syarat kelayakan yang mengecualikan individu dalam senarai hitam akibat saman tertunggak. Subsidi ini sepatutnya membantu semua rakyat, terutama yang susah. Kami bukan tidak mahu bayar saman, tetapi keadaan ekonomi tidak mengizinkan, katanya. Muhammad Azhar turut memaklumkan beliau kini berdepan kesukaran lain apabila tidak dapat mengaktifkan lesen memandu selepas disenarai hitam, sekaligus menjejaskan urusan hariannya. Kementerian Kewangan seperti dilaporkan menjelaskan bahawa garis panduan ketat telah ditetapkan bagi memastikan penyasaran subsidi benar-benar sampai kepada golongan layak. Antara kategori yang tidak layak ialah individu yang mempunyai lesen memandu tidak aktif, menggunakan lesen selain kelas diluluskan, atau tiada rekod MyKad dalam data agensi. Mereka yang nombor MyKad perlu semakan lanjut serta tidak tersenarai sebagai pemegang lesen kereta atau motosikal aktif berdasarkan rekod Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, juga tidak berhak untuk subsidi ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.